sampai nak bunuh orang, sampai pergi suruh roboh masjid. Macam mana? Lepas tu macam mana Anwar ni? Okay, Anwar ni sebenarnya kan dia ni ialah kan dia dah menunggu selama 24 tahun ke 25 tahun untuk jadi Perdana Menteri Anas. So bila dia nak jadi Perdana Menteri, macam yang kita pernah cakap dulu, dia nak tunjukkan kepada masyarakat dunia yang konon-kononnya dia ni dihormati, dia berjaya berbaik dengan semua pemimpin dunia kan. Dia ada teman yang berpengaruh. Tengoklah setiap kali dia beri ucapan, entah siapa-siapa nama dia boleh sebut. Kau pernah tak dengar PM Malaysia bila dia bagi ucapan di mana-mana dia sebut nama menteri, dia sebut nama orang lain. Pernah tak dia dijual nama orang lain? Tak ada. Dia akan sebut apa yang kerajaan buat untuk rakyat, apa semua. Macam Anwar Ibrahim tak. Dia sebutlah, oh saya pergi ke sana, saya berjumpa ini. Oh Anwar, you are ni. Kan narsisistik tu. Itu adalah ciri-ciri seorang pemimpin yang narsisistik. Dia tak fikir pasal orang, dia fikir pasal diri dia sendiri. Betul. Dan jaga nama baik dia. Ya. Kalau ikut kata Khairul Nizam Gaifullah, Allah tuan dan puan, hentikan podcast murahan yang menyebarkan fitnah, yang hanya memecah belahkan umat. Kata kesan yang tidak menunjukkan jati diri yang baik. Sekadar pendapat saya, Anwar Ibrahim is useless piece of shit. Yeah. Very clear, there are two types of shit. The shit that you can turn into a fertilizer. The other one is Anwar. Itu pada pendapat saya tau. Itu pendapat saya. Itu pendapat yang kuat tu. Boleh dihujahkan dalam court. Pendapat saya, Anwar Ibrahim is a useless piece of shit. Ya, anda yang mendengar dekat channel lagi satu tu, Khairul Nizam, ya, itu pendapat saya Khairul Nizam. Anwar Ibrahim is a useless piece of shit. Ya. Oh, dia datang kemari pula, Nathan Bomber. Tuan kita ni, rakyat Malaysia bagi peluang pada beliau. Kesianilah dia. Siapa? Apa dia? Kata Nathan Bomber dekat dalam lagi satu dia kata, tuan kita ni rakyat Malaysia. Kita ni rakyat Malaysia. Okay. Bagi peluang pada beliau. Beliau tu apa benda? Tak faham. Beliau tu mungkin Anwar Ibrahim lah. Kesianlah dia. Kesian siapa? Modi ke Anwar? Kesian kan Anwar Ibrahim. Agaknya Modi, tak tahulah. Kan pelik maybe ni. Tuan ni maksudnya apa, saya pun tak faham maksud tuan ni. Tuan ni kan I mean like but then again pendapat saya, Anwar Ibrahim is a useless piece of shit. Ya, saya setuju. It's a useless piece of shit. Anwar Ibrahim dengan kambing, siapa lagi bagus? Kambing. Anytime. Yeah. Any given time, tai kambing boleh digunakan sebagai fertilizer. Betul. Ibrahim boleh digunakan sebagai fertilizer. Tak boleh. Sebab tu kita categorizekan dia sebagai apa ni.